Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke The Talking Dome Podcast episod yang keberapa saya tidak tahu. Bersama saya adalah Hakim Rusli. Saya Lutfil Hadi. Saya Muhammad Yusof. Selamat datang ya. Jadi podcast ini dibawa khas oleh para penderma Masjid Al-Istighfar. Terima kasih atas derma-derma anda. Sebab derma-derma anda kita dapat buat program-program di masjid dan juga dapat share podcast-podcast yang seperti ini yang penuh bermanfaat. Dan apa nama dia? Aku lupa. Pencerahan agama, pencerahan dan mendidik jiwa kita bersama. Saya. Jadi untuk menjadi penderma tetap atau memberikan sumbangan sekali one time payment bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UEN S99MQ0014H. Marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. Alright, baik. Alhamdulillah. Jadi dah beberapa bulan ni dalam kita punya podcast interviews. Betul. Kita telah interview ramai teman-teman kita daripada asatiza dan juga bukan asatiza, dan juga bagaimana perjalanan kehidupan mereka dan how they become who they are today lah. Yes. Dan tentu sekali pada hari ini kita adalah tetamu istimewa yang masya-Allah. Betul. Yang kita Tetamu hormati. ini kita tidak perlu lagi dia punya introduction. Beliau pernah menjadi imam di merata dunia, Ustaz. Merata dunia, masya-Allah. Alhamdulillah. Yang saya tahu di Dubai dan juga di United Kingdom. Itu yang latest lah. Oh, yang latest. Masya-Allah, masya-Allah. Dan juga dia dikenali sebagai Misharis Singapura. Bukan dia sendiri yang bagi, tapi orang semua yang panggil dia Misharis. Selain lah macam saya yang selalu self claim diri saya. Tapi ini orang yang kasih. Okay, selamat datang Ustaz Zahil. Ahlan wa sahlan. Al-Hafiz. Selamat datang. Selamat datang. Al-Hafiz. Terima kasih Ustaz kerana Ustaz semua sama-sama. ke podcast apa ni? The Talking Dome. Talking Dome. Alhamdulillah. Terima kasih untuk accept dia punya invite sekali lah. Alhamdulillah. Dan memang dah lama kita actually nak invite Ustaz Zahil, tapi dia punya busy schedule. Lepas tu kita nak synckan. Sebenarnya kita nak invite Ustaz untuk MTTQ segmen. So kita invite Ustaz Ahmad Daniel untuk yang Tarannum punya segmen. MTQ kan. So Ustaz dia macam Hafiz. lebih layak, dia lebih layak ni. Tapi itu Tarannum yang side. Tapi kita Hafiz yang side. Yeah. So dari sini tanpa kita membuang masa Ustaz Zahil, soalannya Terus. yalah, semua mesti nak tahu. Ada ke Ustaz pernah share ke Ustaz punya journey, macam mana Ustaz menjadi dari kecil, dari hospital mana diberanakkan Ustaz? Throwback sangat. KK semua di KK. Bangga babe. Bangga. Orang Singapura, masya-Allah. Okay, jadi macam mana Ustaz punya upbringing daripada kecil sampai ke besar sampai ke sekarang? How is it that you become who you are now? Masya-Allah. Panjang tu ceritanya. Betul. Tapi kalau cakap pasal sharing dekat podcast, memang ada banyak pun anda share lah. I mean, ramai pun dah tahu tentang journey yang korang nampak sekarang ni. Alhamdulillah. Journey yang anda berada sekarang ni adalah di antara journey yang terbaik lah, disebabkan kedua orang tua anda. Alhamdulillah. Jadi kredit tu memang nak kena berikan kembali lah kepada kedua orang tua yang bersungguh-sungguh, bermati-matian kerana nak mendidik seorang anak, sukakan Al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah, anda rasa journey yang anda lalui ni memang berkat doa kedua orang tua anda. Alhamdulillah. Of course, dalam masa yang sama usaha jugalah. Dia macam kita pergi gym juga kan. Betul. Dia pergi gym tapi kalau tak jaga makan pun tak boleh kan. Betul. Jadi macam saya. So teruskan lagi betul. Daripada kecil tu biasalah kita hidup di Singapura ni macam anak-anak Singapura yang lain juga. Sama. Betul. Kedua orang tua anak mereka tu biasalah sekolah di sekolah yang biasa, bukan sekolah agama. Tapi setelah diorang berumah tangga, anda rasa diorang pun dah ada set target untuk anak-anak tu dia kena dekat dengan fokusly Al-Quran. So kedua orang tua anda, diorang betul-betul meletakkan Quran tu sebagai dia punya perkara yang paling important dalam anak-anak semua. Priorities priority. Jadi bukan anak aja, kakak anak pun hafal Quran juga, dan anak, dan after a while ada adik anak pun join juga. Jadi rutin kat rumah tu memang suasana Quran lah, banyak dengar Quran, baca Quran, duduk dengan dorang, hafal dan sebagainya. So permulaan mula hafal Quran secara rasmi tu dalam orang umur anda dalam 8 tahun. 9 tahun. Start dengan macam mana? Memang terus juz amma ke start dari Baqarah ke belakang? So advantage ni at that time anda umur dalam 7 tahun gitu, anda dah both of my parents bawa kita
pergi ke Jordan. Kecil-kecil dia ke Jordan. Kecil-kecil ke Tu Jordan. baru tahun 4, 5. I think tak dalam P1 lah. P1. okay. First education Jadi macam dah masuk P1, Ana masuk sekejap madrasah. And after that, lepas 3 bulan tu Ana berangkat pergi sana. Dan lepas 11 tahun baru balik lah. Okay. Baru tahu saya. Tahu pergi Jordan tapi Kira long sih. Dekat sana memang your parents bekerja di sana ke? My parents belajar. So motif diorang ke sana untuk belajar lah. Kita masa tu kita masuk sekolah Arab macam biasa semua. So advantage-nya masa tu alhamdulillah kita dapat belajar bahasa Arab, dapat berbual bahasa Arab. Adik-beradik Ana pun dapat berada di sana. Dan bahasa Arab menjadi bahasa rasmi Ana ketika itulah. Memang your parents 11 tahun all the way belajar. Diorang 7 tahun lah, 7 tahun. Dan after that Ana continue for Ana punya ni lah degree dan sebagainya. Tapi bila kita kecil-kecil tu memang semua di Jordan lah. So kita balik maybe macam setahun sekali, ada 2 tahun sekali, raya dan sebagainya. So macam mana you all yang belajar dekat negeri Arab masa tu lah. Cuma bezanya ketika tu kedua orang tua Ana, diorang dah berumah tangga. So at that time banyak yang student-student pun masih bujang lah. Diorang pergi belajar. Betul-betul. Sebenarnya kawan-kawan orang muda lah kira. Tapi masa Ana kat Jordan tu Ana rasa ada beberapa individu je yang kat sana. Yang kita pun that time the only family lah. Lain semua bujang. Yalah. Student semua bujang kan. Jadi bila kita family kan, Ana tengok Ana seorang masa tu, ada yang lain datang tapi tak stay sampai lama lah. So alhamdulillah bila dekat sana tu mulalah perjalanan Al-Quran tu. Memang my father sebelum pergi sana pun dia dah hafal Quran di Ma'had Johor di Malaysia. Waktu dia masih kerja biasa lagi. Masa dia kerja biasa kat Singapore, because my father dia arkitek. So diorang daripada bidang duniawi yang biasalah. Jadi sebelum dia ulang-alik masuk Johor untuk ulang-alik masuk Johor hafal. So tu dia punya first step lah. Then after that baru dia rasa okay lah, kita kena buat lain lah untuk nak upgrade lagi. So I think is the best choice bila pergi sana. Sebab Jordan masa tu menerima orang-orang yang dah berumah tangga untuk belajar. Sebab ada macam kalau kita tengok Madinah pun dia below 25 dia punya kan dia punya kubul dia. Kalau Mesir pun banyak yang muda-muda lah yang pergi sana. So masa perjalanan kat sana tu of course lah ada orang tak kerja, and alhamdulillah kecukupan tu datang daripada Allah lah. Kita pun hidup sederhana dekat sana. Dan sampailah I think dalam 6 tahun 7 tahun baru after that Ana balik. Because dah kena call up for NS masa tu. So bahagian mana Ustaz? Apa dia? Ustaz NS part mana? Belum masuk lagi. Baru call up. Okay. Belum lagi jalan. Masa balik tu kira dah pasal bapa Ana believe in NS. Sebab dia pergi NS, dia masa yalah dia army semua, jadi disiplin semua. Dia kata this is the best time you boleh train, boleh jadi fit ni semua kan. So Ana pun dari dia dah butakkan kepala semua. Dah pergi CMPB semua. Jadi bila dah saya sampai tu dia tanyalah, kira kau dah ready semua untuk medical check up. So went for the medical check up macam biasa semua. Dah habis tu dia kata what's your plan? So dia kata I want to further my studies lah after this. Kalau dah habis NS I will go back to Jordan ke mana-mana uni lah. So dia kata in what field you are learning lah? Dia cakap lah in Islamic punya ni lah studies. And dia kata okay. So dia kata okay never mind, we will update you lah. So minggu depan tu dia call Ana, dia suruh datang lagi. Okay. Ya, so bila minggu depan Ana datang, Ana cakap okay lah, dah game lah, ni mesti kena masuk. Dah masuk kan. Jadi Ana datang, so Ana macam nervous lah. Ana kata bila agaknya next week ke lagi 2-3 minggu kan. So dia cakap dengan Ana, we will give you this letter, then you see lah. So dia suruh Ana baca. So dia taruh you're not required to serve full time NS. Dapat lah. Surat tu memang macam golden ticket lah. Tu apa tu, deferred ke exemption? Bukan exam lah kan? Exemption. That one is macam deferment lah. Deferment. Tapi not lain. Kalau exemption dia letak exempted from ni. Sebab sama aja defer. So macam dia masa tu tak diperlukan lah. Masa tu lah. Pasal ada yang balik daripada luar negeri dan diorang tak buat apa-apa, dan diorang kena call up. So alhamdulillah lah dapat sambung 2 tahun tu, dapat save up untuk belajar semua kan. Tu kita macam yang dah 18 years old. 18-19. So Ana masa tu setahun Ana duduk kat Singapore. Ana pergi belajar dekat one of the institute dekat Singapore juga. So, belajar balik English, Melayu semua kan. Okay, faham.
Pasal masa tu balik memang rongak sikit lah Melayu. Kira all the way berbual Adalah ajar dia sikit. Ajar boleh berbual dengan Luffy lah. Jordan. Luffy Tapi Ustaz waktu tu kira dah habis yang hafazan Ustaz. Bila Ustaz betul-betul 30 juz tu? So Ana punya journey hafal Quran ni macam tadi you cakap kan, hafal Quran ni dia memang Allah mudahkan untuk kita. So Allah kata dalam Quran walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudakkir kan. Quran ni memang dah dipermudahkan untuk kita menghafalnya. Jadi perjalanan hafal Quran tu dia dah ada banyak cara orang dah buat. Boleh hafal 3 tahun, ada hafal setahun. Masa tu alhamdulillah anak rasa anak quite young masa tu. Jadi bila mak Ana letakkan jadual masa Saifi, kita bulan sama anak start tu, kira hari-hari, of course advantage bila duduk negeri Arab ni kita bahasa Arab dah agak fasih lah. Masa tu anak dalam 7-8 tahun I think. Anak rasa dalam 9 tahun lah. Masa tu baru formal kan. Then masa tu anak mula pula bukan dekat Jordan. Kita tengah cuti kat Singapore. So kita sama break tu kita balik. Dan anak masa tu tinggal dekat rumah arwah Datuk Ana. So setiap hari mak Ana kata kita tak boleh start kita breakfast melainkan kita dah hafal dulu. Style. Jadi setelah subuh tu kita duduk macam 1 jam 2 jam. Anda ingat perjalanan tu berjalan lebih kurang dalam 11 bulan anda dapat habis alhamdulillah. At 9 years old 9 years old. Syafi'i. Masya-Allah. 9 years old dapat habis. Tapi kalau macam mungkin parent-parent sekarang ada yang merasakan macam itu adalah satu benda yang harsh. Macam tak kasih breakfast, nak kena hafal dulu or belajar dulu baru dapat makanan. What are your macam views on that? I mean dalam apa pun, anda kalau tengok jangan cakap pasal benda agama Cuba dalam kita punya training ke, dalam kerja ke kan. Kalau bila anda mulakan anything dalam hidup anda ni tanpa ada makanan, dia lagi mudah nak masuk. Betul tu orang sekarang promote macam fasted punya training kan. Dia macam puasa dulu, habis ada yang macam intermittent ni semua. So maybe at that time tu tahun 90-an lah. At that time my parents pun mungkin Allah dah berikan ilham, dah tahu yang mungkin kalau kasih diorang makan, diorang dah ngantuk kan? Betul-betul. So jadikan makanan tu sebagai umpan dia lah. Dah hafal, dah ngaji, lepas tu nak main-main lah. Then what was your maksud the emotions ataupun perasaan masa diberikan jadual macam itu nak kena ikut, habis nak kena hafal? Is it something macam asal aku nak kena hafal? Ada tak macam normal bantah? mesti Tak ada. lah. Ada lah. Ada resign sikit lah. Mesti ada lah. Dia kalau yang kata Masya Allah Umi tu lah. terima kasih Kena check balik. Budak-budak kecil naik check balik kenapa gitu kan. Tapi ada yang macam gitu. Memang Allah berikan pemberian. Ana tak begitu, Ana nakal lah masa tu macam normal lah. So, pasal mesti ada orang akan macam boleh lah, mungkin dia dah kecil dia okay je accept. Tapi actually kecil-kecil pun mesti ada perasaan macam tak nak hafal je. Nak main semua kan. Nak main semua. So my mother was very kira my mother betul-betul believe dengan that system. Kalau dapat buat ni, orang akan faham later on lah. So Ana macam mana pun kira masa tu boleh dikatakan paksaan jugalah. Betul-betul. Dia macam ada orang kata kita menantikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hidayah Allah tu takkan sampai kalau you tak paksa diri you untuk pergi kan. Jadi masa tu awal-awal paksaan macam gini. Lama tengok macam apa dia punya motif nak hafal Quran ni semua kan. So of course my parents yang buat kita anak-anak realise this is the dream of Umi dengan Abah. Satu hari kita nak, macam my mother punya dream dengan my father. Bila ini kira just share je lah one of the best moment bila alhamdulillah dapat mengimamkan solat starting daripada dekat Singapore, dan after that dapat pergi Malaysia, dapat pergi Indonesia, dapat pergi even dekat Saudi pun. Masa tu dekat luar kawasan Lawali ada satu masjid, kenal dengan banyak imam-imam semua. Sekarang kita dah selalu sangat jadi imam kan. Tak realize yang sebenarnya ni nikmat yang sebenarnya dulu my parents pernah dream of. So ada satu ketika tu bila Ana habis my first debut dekat Dubai, it was kira the most touching moment. Bila the last day tu Ana dah habis tu, Ana terus kira macam pergi ke tepi, Ana terus sujud syukur kata ya Allah ya Rabbi, this is the dream of my mother lah, my father. Bila Ana dengar orang kata satu hari nanti Umi nak tengok Muhammad jadi imam, anak kita jadi imam kan. InsyaAllah. So dia of course dream will always be just a dream kalau you tak usaha lah. Betul. Tapi alhamdulillah keberkatan daripada kedua orang tua, paksaan diorang yang sekarang Ana nampak satu benda yang
nikmat besar tu sekarang yang anda nampak. I mean kita tak akan reach a certain height dalam hidup kita melainkan kedua orang kita doakan kan. So last day tu sampai imam tu tanya, kau jangan solat sembarang nanti orang ikut nanti. Orang buat benda bidah. Faham. Sebab bila anak habis solat tu lagi tepi. Pasal macam that moment is a dream come true. It's a dream of everyone untuk jadi imam. Kita tak senang untuk di recognize di negara-negara luar, especially di negara Arab. Betul. So of course ini semua ketentuan Allah. Alhamdulillah memang a dream come true. Sekarang dah masuk ke tahun yang keempat ana jadi imam di sana, dan baru-baru ni ana pun ada dekat UK, dan insya-Allah lah di banyak tempat lagi di dunia, insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Jadi dekat sini pelajaran dia actually kepaksaan ni bukan satu benda yang negatif lah. Dia actually ada positive side dia bila kita nak paksa anak kita dalam bidang agama. Kalau paksaan untuk Allah SWT is the best lah. Betul. Ada yang nampak kecil-kecil pun kita dah quote unquote paksa anak kita untuk kena belajar membaca, ni. Kenapa baca Al-Quran tak boleh, dalam agama semua tak boleh? Betul. Kena ganti Ustaz Nazif. Okay, dari situ memang dah 9 years old lah jadi hafiz lah. Ya, orang dia anak pun dah lupa. Tapi and then ada test tak? Pasal setahu anak, bukan setahu lah, kira normally orang yang nak jadi hafiz mesti ada macam go through, dia melalui syahadah. Syahadah, ya, correct. Of course awal tu because my mother and my father, they themselves pun memang orang Quran, memang diorang pun belajar Quran dan sebagainya. Jadi anak rasa ketika tu kedua orang tua anak nak menjadi orang yang pertama yang kira receive that bacaan daripada anak sebelum orang lain. And after that anak went to a lot of macam sama punya camp. Anak dapat khatam. Even bila anak nak masuk sekolah anak yang ada this one school, yang particular school which is antara sekolah yang termahal anak pernah pergi. That time my parents usahakan nak masukkan sekolah tu dekat Jordan. Time mana tengah primary school, because sekolah tu kira budaya dia Quran. Sekolah tu kira memang elite punya sekolah, which is actually tak perlu pun kalau you memang tak into Quran ke kan. Tapi bila sekolah tu anak masuk, dia macam bagi semangat lebih So nak masuk sekolah tu memang first dia ada imtihan qabuliyah. Dia akan check dulu hafal ke tak hafal ke. Tapi sebelum tu dah dapat syahadah dulu lah. Kita dah dapat syahadah. Few dengan guru my father pun dapat baca juga, one of the guru, and ada 2-3 asatidah syuyukh dekat Jordan juga dapat baca dengan. Macam mana dapatkan syahadah tu? What ada macam dia punya tebuk ke, kena bawa banyak soalan dapat? How is the process? So anak melalui dua fasal lah dalam benda ni. Bila anak habis hafal tu, my mother punya plan was to represent Singapore for Quran competition every lat lah. 1 tahun anak pernah pergi Mesir 2001. Saya ingat masa tu Dr. Naziruddin pun masih belajar. Jumpa kat Mesir. Irwan Hadi tu. Anak masih kecil lah. Masa tu anak sampai ke airport, tak ada orang ambil. Dan abang-abang pergi ambil. Anak pergi rumah diorang. Ni abang-abang. Itu umur berapa Ustaz? I think 11 tahun lah. 11 tahun tapi diorang dah, I think about 17, 18 lah. Diorang maybe dah 20s. Oh ya, correct. Sorry, 20s. So masa tu anak pergi represent. Then the following year anak punya prepare for another competition. Anak pergi Saudi, musabaqat Al-Haram Al-Makki. So another 2 years anak pergi musabaqat Dubai. Masa tu tak ada Burj Khalifa pun. Betul. Masih pada masa ya time tu. Anak pergi musabaqat Aljazair, Algeria dia. Ada Morocco ada, dan anak pergi dekat Brunei. So ada banyak musabaqah ni yang keep anak kira consistent dengan ni. But at the same time I think syahadah pun very important lah. So bila anak habis tu memang anak go for all this macam halaqat daripada masjid-masjid. Dia dapat khatam in few of masyayikh yang dekat Jordan juga. So competition ni actually motivates you untuk your murajaah lah. Of course. Because you akan look forward for that competition. And yang competition yang anda pergi ni, kebanyakan yang anda jumpa kat sana tu adalah imam-imam yang sekarang korang dengar juga. Kira memang journey dia macam gitu lah. Ya. So bila anda jumpa orang kat Dubai, cakap, kau ingat tak aku jumpa kau dulu? Ingat tak zaman dulu kita main guli. So dia macam footballer punya, macam kita footballer orang daripada akademi kan, daripada akademi dan daripada tu naik daripada junior ni semua. So alhamdulillah ada one of my Bruneian friend pun, dia pun dah jadi orang besar juga, masya-Allah. Every year every lot kita one year nanti okay, lagi setahun aku jumpa kau One of them Sheikh Al-Qarafi, sekarang dia imam dekat Nabawi.
He is one of the participants juga that time kita jumpa. And the best moment at that time bila Ana masuk 2001 tu, one of the participant yang Ana jumpa dekat Al-Azhar, masa tu Ana duduk kat Darul Daraat. Kalau korang tahu kan. Tahu je. Dia Syari' Salah Salim dekat Salah Salim tu. Saya tahu. kat tempat Jaysh diorang. Jaysh. Okay. Dia sebelah stadium je. So kita Salah Salim kat belakang betul-betul belakang rumah Ana. Stad Al-Qahirah. Betul. So masa tu Ana tadi sekali kira kita tengah duduk tengah lunch time lah. Semua tengah macam mengaji, macam tengah orang kata kira tengah demo. Baca sikit sekali. Flex. Masa tu tengah zaman yang orang semua gila kan Mishari babe. Okay. Masa tu masih zaman kaset tau. Ingat lagi kaset. Sekali Ana tengah tengok dari jauh, Ana tengok siapa sih yang kat sofa tu, tengah orang semua kerumun kat dia. Sekali Ana tengok my father kata itu Mishari lah. Mishari dia one of the participant. Participant lagi tak fair. Ni Tafiz ke Taronum itu? Hafiz. Ni semua hafaz yang masuk ni musabakat hafaz lah. So bila kali Ana tengok that is my first time jumpa dia. Masa tu dia one of the participant juga. So orang bawa, masa tu kan dia jual syarit, yang dia jual kaset yang 30 juz kan. So bapa Ana beli tau tu kat Jordan. So kita bawa, so kita minta dia sign semua. Dalam. That was the first. Dia muda lah kira. Dia macam atas sana around 12 tahun, 13 tahun. I think he's in 40 sekarang. So that is my first time jumpa dia. Tak tahu dia dapat nombor berapa, tapi he's one of the main participants yang masuk. Adakah Ustaz sekarang dengan dia kira dah members lah. Alhamdulillah lah. Saya kira kalau macam hari ni aku tak boleh Imam Haramain lah, cover kan boleh. Kita kat sini cover macam ada asal maghrib ni Haramain tak dapat ni ya. InsyaAllah nikmatlah dapat apa ni suhbah dengan orang-orang Quran. Masya-Allah. Wah, next level sih dengar cerita ni, masya-Allah. Dapat jumpa. I mean dia daripada melalui event yang Ana dengan dia tu, dia macam satu pintu membuka perjalanan Ana lagi untuk dengan Quran ni semua. I mean kalau you tengok cerita-cerita dahulu, mana tak ada orang yang nak jadi orang Quran babe. Betul. Orang yang jangan cakap cerita dulu, cerita sekarang mungkin ada orang tak nak jadi orang Quran. Mengejar dunia lebih. And I think what is interesting is that Ustaz, banyak orang akan macam dia ni hafiz, dia ni ustaz or someone. Sebab bapak dia dulu, sebab lah bapak dia ustaz lah, mestilah boleh. Tapi actually parents themselves yang nak kena berubah and tunjuk an example. Ana rasa lagi pressure kalau macam bapa Ana memang I think semua orang kenal pun. Memang Ustaz Zakaria memang bidang Al-Quran tu memang bidang dia lama. Rasa more than berapa belas tahun dia jadi ketua hakim musabaqah Quran di Singapura pun. So memang Ana ni kalau di bawah shadow dia tu pressure. But at the same time bapa Ana berhasil untuk berikan Ana macam semangat. And mak Ana daripada belakang memang is dia punya tulang belakang yang kuat lah. Walaupun orang tak nampak dia punya. I think zaman dulu tak ada orang believe. Even dalam family Ana pun bila masa tu ada keluar surat khabar, kira Ana di antara hafiz yang cilik hafal Quran. Orang macam bila kau hafal? Bila you faham tak? At that time orang macam orang tak interested pun. Macam okeylah kau dah hafal sudahlah kan. Jadi apa kan. Ya, tapi I mean perjalanan yang sampai ke sini pun tak ada orang pun tahu. Even Ana pun tak tahu. Ya, so apa yang Ana tahu, Ana just move forward and Ana just buat apa yang my parents believe and orang punya dream tu. Orang kata kita nak satu hari tengok jadi imam dah lah. Sampai Ana rasa sekarang mak bapak Ana pun jarang datang Ana jadi imam. because nak follow pun susah. So bapak Ana bila Ana imam kat istighfar ni memang dia regular lah. Dia regular jemaah istighfar, masya-Allah. Salat subuh dia selalu ada kat sini. Pernah nampak juga. Jadi Ana kalau ni kita promote sikit lah. Boleh. Kalau kat istighfar ni hari Selasa lah. Selasa pagi tu Ana selalu jadi imam. Subuh. Okay. So alhamdulillah dapat juga kita merasakan bapak kita menjadi makmum kita kan. So Ana rasa every father pun akan merasa nikmat. Betul. And every son pun akan rasa nikmat juga. Alhamdulillah. Then what about your dulu punya murajaah punya routine is when you enter musabaqah. Habis sekarang with you with other family semua macam murajaah, is it something yang ada free time terus murajaah? Dah tak payah murajaah, dah memang stay je. Murajaah dia Quran tak akan stay. Tak ada orang yang jumpa kita dia akan cakap Quran tu memang aku tak ulang, aku ulang ni. Tapi ada orang yang Ana jumpa dia ulang Ramadan je. Which is Ana rasa Ana tak mampu buat tu sebab tak cukup untuk Ana. Understand. So Ana buat sikit-sikit lah. Macam Ana punya rutin sekarang one day tu adalah lebih kurang dalam at least 100 to 150 pages punya. Berapa jam? One day. Berapa jam boleh dapat? Ini benda sebenarnya dia laju. Ni kalau Ana buat yang kira mengulang laju lah.
So ada hari-hari yang anda tengok surah dia yang agak lemah, anda akan ambil sikit. Maybe dalam dia satu juz 20 muka surat apa kan. Ada dalam letaklah dalam 5 juz. So usually biasa kalau imam-imam ataupun hafiz-hafiz kat luar seminggu dah khatam. So every week kita khatam lah. Lajunya Zat. Ni macam laju, and kita bukan laju sangat. I mean ada orang tak agree dengan understand bacaan ni. Tapi ana tengok dari sudut yalah, tengok pada time kita juga. Tak semua orang ada cukup masa untuk buat benda ni. So ana bila duduk tu, kalau ana memang biasa ni 1 jam 2 jam lah. 1 jam lebih. Nanti bila you single lain, bila kahwin lain. Betul. Kan jadi 1 jam lebih tu kita dapat duduk. That's why kadang dalam kereta kita dapat ulang. Tapi dia punya benchmark tu at least 100 pages to 150 tu alhamdulillah. Per day. Wow. Memang seminggu habis juga. Boleh habis. Seminggu habis. So kalau anda dah buat benda ni dah more than, macam mana tengok perjalanan anda ni lebih daripada 20 tahun Anda sekarang dah 35. So alhamdulillah dalam 20 lebih tahun dah buat benda ni, dan still dia hilang juga. So dia bukan hilang sebab ada orang kata pasal salah makan ke, salah campur ke, salah berbual ke apa kan. Betul. Tapi sebab anda manusia. Betul. So, kita manusia ni, kita sifat kita kadang-kadang kita ingat, kadang tak ingat. Tapi sebab selalu baca, you familiar with the ayat. Betul. Tapi nak baca dalam solat is a different game apa? Betul. Correct. Nak baca dalam solat tu nak kena prepare, nak kena ni semua kan. Dengan dia punya nervous dia. Anxiety. Memanglah. Terus terang memang ada orang cakap, ustaz sekarang dah tak nervous jadi imam. Cakap tak. Nervous tu nikmat babe. Bila dia jadi fokus imam. Nervous tu nikmat. Sekejap. Quote that nervous itu adalah nikmat. Because kalau anda overconfident, itu ujian anda datang. Because kita kadang-kadang dah selalu sangat jadi imam. Ini benda macam satu reminder untuk yang muda-muda lah. I mean banyak imam-imam muda sekarang yang keluar. Mana bangga dengan perjalanan diorang. Tapi dia ujian yang sangat besar sekarang adalah banyak yang membaca Quran ni sebab dia tahu yang dia akan dikenali orang. Allah. Sebab social media lah. I mean it's good kalau you nak sampaikan 2-3 ayat. Ana pun share ana punya bacaan tu sebagai satu saham kita kan untuk Allah. Tapi kalau you prioritisekan video tu lebih daripada bacaan you dalam solat, itu yang kita punya niat tu takkan solely untuk Allah SWT. Ganggu. Itu yang banyak ada yang tak konsisten, yang tak sampai berapa 2-3 tahun dah hilang dah. So Ana really macam emphasize dalam benda ni, dalam perjalanan Ana juga. Ana rasa keikhlasan tu very important. In every solat anda takkan boleh dapat 100% ikhlas. Tapi anda doa, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan anda kata kenapa nervous tu important untuk diri anda, supaya bila anda masuk jadi imam anda tahu, ya Allah aku dah usaha, tapi engkau aja yang perfectkan bacaan aku, yang lengkapkan, yang sedapkan, semua di tangan kau ya Allah. Ada anda prepare, anda dah confident tau, dah nak ni, salah babe. Allah nak letakkan yang kau ni manusia. Betul. Kalau kau rasa macam kau tu prepare kau lebih daripada harapan kau terhadap aku akan salahkan kau. Tapi ada kali macam mana pernah share dengan one of our asatiza juga, diorang punya podcast. First time bila anda datang Dubai tu, ujian yang paling besar suara anda serak. Benar. So masa anda sampai sana tu, Zaujah Hana dah siapkan air cengkeh lah, apalah. Memang try nak macam-macam remedy lah untuk ni. Tapi memang anda kata okay lah, pasrah je lah. Tapi bila lepas anda first anda punya imam tu habis saja, anda dengar balik, anda cakap ini suara aku ke ni? Anda tak boleh imagine pasal bila anda berbual lah begitu tau. Time Ustaz imam pun rasanya macam baca pun macam gitu lah. Macam anda tak boleh, because kalau anda serak dengan jadi imam kan, one thing anda akan penat. Anda punya nervous system dah kacau dengan anda punya breathing kan. So anda akan penat tau, cepat penat. Jadi anda punya nafas tu hanya boleh ambil 2-3 ayat, 2-3 kalimah je anda macam gitu tau. Jadi bila anda dengar balik, macam aku biasa baca je ni, macam tak ada apa-apa tau. InsyaAllah. So masya-Allah bila first night tu, second night anda macam tu tak jumpa orang, tak nak berbual. So nak prepare kan suara. Second night kalau anda naik kereta, anda buat video, Assalamualaikum, insya-Allah dalam perjalanan nak pergi masjid ni, suara anda rabak babe gitu. Tapi bila dah habis solat, anda dapat satu video orang tag Singaporean juga, anda tengok ini suara aku ke ni? Cakap memang masya-Allah, tabarakallah. Memang bila anda masuk tu dalam keadaan yang ya Allah, sekarang ni anda kalau jadi imam, ya Allah engkau lah yang perfect kan. Aku prepare yang mana aku mampu, tapi memang dekat tangan kau lah ya Allah, aku akan perform dalam anything lah.
So alhamdulillah it's good untuk ada this macam sometime macam bila you nak perform something, bila you ada nervous tu jadi bagus. Tapi dia tak boleh nervous sangat, nanti dia jadi sudin. Ya, so dia manageable punya nervous lah, insyaAllah. Faham. Dulu pun saya pernah menjadi imam masa waktu period. Cerita kelakar. Okay. Dia bukan cerita Masya Allah tak ada dengar balik tiba-tiba. Okay, tak ada. Masa tu tengah baca juz amma je, baca surah Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Tapi that time tengah ada maulid ke apa, tu jemaah ramai, tu first time. Usually selalu macam isyak maghrib, macam relax, dekat tak boleh disclose lah kat sini. Bukan kat sini. Masa tu saya perayu 1. Okay. Lepas tu belakang ada Ustaz Hasbi semua. Masya Allah. Yang today yang hari ini hari that maulid time tu tengah ada Ustaz Hasbi semua kat belakang lah. Terus saya dah cakap Ustaz imam lah. Tu Ustaz macam tak apa, hantar punya duty kan, so hantar yang kena imam lah. Kena macam alas susah. Terus saya dah imam, saya baca Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus blank macam gitu je, tiba-tiba blank. Tak tahu nervous ke apa, tu blank. Tu start balik baca Al-Ikhlas. Itu first time. Itu first time, kira agaknya jemaah ramai lah. Kira Ustaz Hasbi semua. Kira dah selalu imam. Masa tu belum lagi. Masa tu dah selalu juga. Memang duty maghrib isyak lah. on that day lah. Tak tahu asal just nervous. Terus hilang. Terus Ustaz Hasbi salam mana, lepas solat ada salam, InsyaAllah anta akan jadi imam yang terbaik. Tu macam Allah. Nasib baik lah, dia kasih encouragement lah kira. Alhamdulillah. Amin. Tak ada imam yang anta nampak sekarang ni, diorang tak buat mistik. Betul. Even macam yang Ana ni yang biasa ni, Ana dekat Dubai masa tu, surah yang diorang bagi susah babe. Diorang kira macam malam Ana nak imam, diorang kata pagi. Okay, diorang yang pilih pasal diorang expect, okay, all this invitation yang kalau anda tengok daripada Dubai especially Dubai kira the highest rank of dia paling elite punya league lah. So dia bawa dia EPL lah. Bawa dia ada macam diorang ada Syariqah dekat Sharjah. Dan after that diorang ada dekat Ajman, dan after that ada Qatar ni semualah. I think bila diorang undang kita tu with everything yang diorang siapkan untuk kita tu, they expect something. Satu is diorang nak kita baca daripada any surah yang diorang request. Lagi satu dia cakap dengan Ana, dalam undangan ni kau tak boleh salah. Kau tak boleh salah. Kau tak boleh salah. Maknanya dia dalam bacaan ni tak boleh salah, maksudnya dia boleh tahu yang you tak prepare. So kalau salah yang tak memang boleh asal-asal lah. Macam ada orang kan bila kita boleh tahu yang orang tu tak prepare. Tapi syarat dia is kena prepare lah, dia kata. So Ana that time the last day kita dah khatam, dah nak khatam ni, dah juzuk amma. Mula-mula dah start An-Naba okay. Sekali surah Abbas Habib. Ini recorded and live on TV semua tau. Ana masih ada lagi video dia. Share nanti Ana nak post pengalaman. Betul. Because Ana belajar juga. Bila masa tu belakang Ana ada lebih kurang dalam puluhan ribu jemaah. Dia dah dalam masuk lagi banyak daripada maulid hari tu aku. Dia dah masuk pada Ashrul Awakhir dekat negeri Arab. Betul. Orang. Masa tu Ana bawa qiyam. Ini is the last qunut. Kira malam yang ke-29. So mazhab Maliki biasa kat sana diorang akan all out. Tak silap Maliki diorang Maliki apa sana. So 29 tu kira macam diorang 27, malam 27. So Ana tanyalah, Ana tak tahu, dia kata al-Maliki huna 29 Lailatul Qadar. Macam last day So Ana kata ya. Dia kata malam ni kau nak kena khatamkan lah. So Ana bila baca tu okay. So juzuk amma apa? Betul. Ana macam ada extra confidence sikit lah. Betul. Sekali bila sampai kat satu ayat ni lah, memang, tapi alhamdulillah masih tenang. Cuma Ana masa tu stuck dah masuk tau. Ni salah ayat, salah ayat. Nanti tunjuk korang video dia. Tapi masa tu memang blank. So nasib baik imam yang belakang tu dia tunggu Ana. So tu another knowledge yang Ana belajar. Skill Ana tengok macam mana you nak tegur orang dalam keadaan orang tu tengah panik tu kan. Betul. Bila dia tegur tu, dia actually bantu Ana. Sampai Ana dalam video tu Ana senyum. Bila Ana macam Ana relief lah. Alhamdulillah dia ni tolong aku lah. Tapi nak diceritakan, dia tak kira surah apa pun. Betul. Walaupun dia juzuk amma ke, walaupun dia juzuk depan ke, tapi kalau dia nak datang dia datang juga. Nak hilang itu. Hilang. Jadi actually Ustaz Zahil dengan saya ada something in common. Cuba pegang kat Dubai. Tapi semua ada in common. Jadi maksudnya gila Dubai tu memang ada standby orang yang tegur kan. Ada orang punya the main imam lah.
Diorang kira diorang punya rais al-imam, diorang punya ketua imam-imam diorang. Dia yang akan greet kita. Masa kita kira kan imam-imam dhaif, tetamu apa. So every night tu dia ada last 10 night tu dia ada 10 imam 10 masajid. So every imam tu dia akan rotate lah, tukar. Tak, maksudnya belakang ustaz tu memang ada a few people yang memang akan, for example betulkan ustaz kalau macam tu. Ada 3 orang. So kira 1 muadzin, diorang punya muadzin pun hafiz juga. So lagi 2 ni hafiz. Lagi 2 ni memang standby lah. Standby. Usually kadang-kadang kalau macam ada mistake ke apa kan, either one akan munabih diorang. Tapi tengok ada hari macam dia lebih. Macam that time mana imam kat baru-baru ni dekat Ajman, dia punya masjid tu memang Masya Allah lah, even nicer than Dubai. Ajman masuk Oman Ustaz? Ajman is in Abu Dhabi, sebelah Dubai je. Dia one of the muhafazat, one of the city yang dekat UAE. UAE dia ada 7 apa? Dia ada 7. So one of them Ajman. So bila anak imam kat situ, belakang ada raja. Raja. Orang punya raja Amir. Raja Luffy bukan? ini lagi raja betul. Amir, saya Emir tau. So dia Amir Ajman, kira dia orang punya sultan lah. Jadi bila dia masa tu anak, kebetulan anak masa tu solat maghrib tu anak imam dekat dia orang punya kasar kat istana dia orang. Sana macam saya yang nervous. Ni aku relax lah, malam ni mesti aku tak imam kat masjid yang tu lah. Dia kata, "Khalas ya Syekh, insya-Allah Laila insya-Allah nahnu fi al-Jami' al-Kabir." Dia kata. Aku nak dia suruh dia offer anak imam masjid yang besar. Pasal supposed to be one of the imam. Kesian imam yang datang dari jauh tu, dia datang daripada mana tu. Dia pun agaknya bingit dengan Ana actually. Tapi bila dia cakap Jami' al-Kabir, ustaz tak tahu yang tu istana kan? Ingatkan just masjid besar. Ana dekat tengah dekat kasar dia, kita buka dan kita solat maghrib. Jadi Ana macam kalau dia panggil aku istana, aku imam kat istana. Istana imam dengan 50 orang family members je. Jadi macam chill lah. Tapi Ana actually nak sangat imam kat masjid yang besar tu, tapi belum ready. Dan Ana tahu macam aku actually masjid kecil je. Ana punya schedule was masjid kecil je. Kecil macam masjid kecil diorang macam masjid sultan lah, macam gitu lah. Besar juga. So masih nervous jugalah. Tapi dia masjid ni lagi besar. And masjid ni kira macam ada live TV lah, apa lagi gini semua kan. So bila Ana jadi imam masa tu, dekat Ana belakang Ana tu raja kan. Tapi kat bilik imam tu dia panggil Ana, Syekh Singapore, dia kata, ahlan wa sahlan bil amir, masya-Allah. Gini lah. So dia kata, taban al-yawm ay surah taqra, dia kata. Hari ni dia baca surah apa? So Ana pun kira macam steady lah, macam kira macam ikut suka hati kau. Ala rahati. InsyaAllah min ay surah ma tayassar li. Yani min ay surah ma tayassar. Khalas ay surah, dia kata. Dia kata okey ini surah. Ana cakap alamak, pingsan aku. So dia kata iqra' lil yawm an qissat Musa. Tapi kalau Musa banyak. Kira boleh choose any. Tapi dia dah cakap lah. Dia dah. Ana urid min surat Qasas. Ana belum prepare babe, lagi setengah jam ni. So Ana masa tu malam tu Ana prepare surah Anfal ke something lah. Memang dalam jadual Ana lah. Dan lepas tu orang yang Ana punya liaison officer tu terus kata, "Samihna ya Syekh." Cakap sorry lah. Aku kasih kau ni time, kau pergi ulang dulu. Setengah jam. Dua raja datang nak ni kan. Tapi Alhamdulillah, because that's why Ana kata ada few surah yang kita hafal, dia perlukan masa sikit je untuk mengulang. Macam Qasas, surah dia cerita-cerita apa. Dia better daripada macam hantar kena daripada surah Nisa. Hantar kena tahu dia punya ruling. Ruling apa yang faraid dia lagi ni semua. Jangan ingatkan balik. Numbers. So Alhamdulillah lah, nasib baik raja tu pandai pilih lah, dia pandai pilih. Dia pun tahu last minute ni macam nak kasih offer mana. Tapi dia offer, dia kasih anak terus surah lagi susah. Dari kau baca daripada surah Ghafir. So Ana punya weakness yang Ana rasa semua banyak daripada juz 20 yang ke atas. 20 ke atas maksud? Kira dia lepas daripada Ankabut ni semualah, banyak macam Ghafir, Fussilat, Sad, ni semua. Macam jarang baca kan. So tapi nasib baik masa tu dia invite Ana for qiyam. So sana salat tarawih dalam pukul 8.30, maghrib 8.30, nanti tarawih nanti habis dalam 9.50 gitu. Maghrib 8.30 lambat. Tak isyak sorry. So Ana datang untuk isyak, dan isyak 8 lebih, nanti pukul 10 kira dah settle lah. Dan Ana akan balik hotel, tidur. Pukul 12 kira dia punya main event lah. So qiyam diorang kenapa ramai, because dia buat pukul 12. Dia sama macam haram.
Jadi orang yang datang for tarawih tu, diorang lepak-lepak kat situ je, kat tapak, diorang piknik. So anda akan balik dulu, then baru datang balik lah. Sebab diorangnya subuh awal ke? Subuh diorang Qiyam dia yang lama. Qiyam actually tak lama sangat tau. Diorang kasih time untuk sahur. Kira Ana habis Qiyam dia lagi lama macam 1.5 hours. Tapi diorang tak ada nazam. Obviously Quran banyak kan. So kira tarawih is around 50 minutes, 45 minutes. Okay lah kan. Macam setengah muka untuk tarawih, satu muka setengah untuk ni lah, untuk Qiyam. Jadi Ana sahur dalam pukul 2, dan pukul 4.30 dah subuh. Okay. So dah habis subuh tu tidur lah sampai zuhur. Lama-lama lah dapat tidur. Betul. Ya, duty so malam rutin lah, rutin dekat sana lah, masya-Allah. Masya-Allah. Your first invitation overseas, was it start dengan Malaysia dulu, is it? The first was masjid Masjid Al-Azim, masjid kira masjid negeri Melaka. That was 2016. Tu invite dari mana? Sultan Melaka? Melaka tak ada sultan. Betul. Sembarang sayangnya. So invitation daripada orang punya MB lah, Menteri Besar. Because at that time my father selalu jadi hakim dekat Melaka juga. Musabaqah. Orang punya Musabaqah Mabims. So kebetulan kenal. Masa tu Ana kira baru nak belajar lah, baru nak naik, baru nak orang kenal semua kan. So first start dekat Masjid Al-Azim, then after that terus masuk dekat ni lah, macam pergi masjid yang dekat KL ada. I think dekat Malaysia yang paling event yang paling besar was dekat Masjid Biru, Masjid Shah Alam. Tu kira invitation daripada daripada pihak sana, and alhamdulillah lah dapat bawa family semua. So I think that one lasted for a few years pun. Sampailah COVID, qadarullah. Lama juga lah kira gitu. Sampai COVID. Kira macam Ramadan punya invite. Ramadan invitation. But Singapore still ada lah. Macam Ana susun lah, macam first week Singapore, second week dekat sana. Tapi that time Ana ambil macam second week tengah cuti lah, pasal Zaujana mengajar. So Ana ambil time cuti sekolah. Usually semua boleh ikut lah, alhamdulillah. Betul. Tadi Ustaz dah ceritakan kira banyak kita nampak macam the international punya invitation lah. I think kita pun macam tahu, macam tadi Ustaz katakan, ramai yang pun nampak ni peluang untuk jadi famous. Atau macam kita nampak boleh ni Ustaz Zahil ni contohlah. Tapi macam what is the advice lah yang Ustaz boleh berikan, macam mana kita nak jaga niat, macam mana kita nak, walaupun macam tadi Ustaz pernah katakan macam niat naik turun dan semua tukar-tukar ganggu kan. So apa yang Ustaz terapkan tu diri Ustaz sendiri untuk menjaga niat-niat ini? Of course sebagai manusia yang biasa ni, anak kadang-kadang pun excited bila dapat invitation. Lepas habis solat jumpa orang-orang penting ni semua, anak pun akan rasa bangga dengan apa yang anak dapat. I mean tak salah. Manusia. Masalahnya bila benda tu terbawa-bawa je. Macam anda attach sangat dengan that fame. Itu yang akan bawa anta lupa dengan priority anta tu. Jadi bila Ana dapat jadi imam, kadang-kadang Ana balik, Ana telefon mak Ana, Umi tadi jumpa orang ni. Mak Ana akan cakap dah balik solat istighfar lagi, semua tidur. Lupakan Rabbi. So masa tu mak Ana lah ni sekarang, macam Zaujah Ana pun plays a very big role dalam perjalanan Ana sekarang ni. Jadi mak Ana dia sebagai dia punya mudirah, Zaujah Ana kira yang menjaga Ana. So I mean perjalanan yang anda nampak banyak dekat luar negeri ni, Ana rasa anda perlukan orang yang sokong anda tu, lebih-lebih lagi your wife lah. InsyaAllah. Because ni perjalanan yang anda rasa tak ada orang support, anda tak akan boleh pergi jauh lah. So of course dia akan ada distraction yang lain, macam orang-orang yang famous juga kawan dengan kita dan sebagainya. I mean tak ada masalah, orang-orang ni pun nak jadi baik, orang-orang ni pun suka dengan solat semua. Tapi pasal fokus Quran ni sebenarnya kita nak dapatkan that barakah, of course. Betul. Tapi dalam masa yang sama, all this thing akan datang melalui macam social media, macam ni semua. Ana tak nafikan Ana pun dulu terbawa-bawa juga dengan benda ni. Dan kalau sekiranya ada yang melalui benda ni yang nak jadi famous, Ana selalu ingatkan balik, sebenarnya fame ni dia akan pergi nanti. Kalau kita tak jaga niat kita lah. Tapi ilmu yang anda dapat daripada Quran ni, dia akan selama-lamanya orang akan ingat anda guru Quran ni semua kan. So apa pun balik pada asal niat kita lah. Ana selalu bila dah Ana rasa dah sampai ke sekarang ni, Ana rasa dah tak macam heavy sangat
Macam dulu Ana selalu macam orang tahu tak aku ni, orang tahu tak, tapi you faham tak? Tapi benda ni adalah benda yang normal untuk setiap manusia. Tapi anda realise balik yang benda ni kadang-kadang pun merosakkan niat anda. Bila anda solat tu, anda realise yang aku solat pasal orang lebih daripada untuk Allah kan. Jadi alhamdulillah, after all these years anda dapat enjoy. So kadang-kadang orang tanya, ustaz tak share jadi imam kat sini? Macam even kadang-kadang anda imam subuh pun anda tak share lagi. Because anda kata this is one of the best time yang anda punya me time dengan Allah SWT, yang anda enjoy fully. Dah jadi best lah, dah jadi enjoy. And bila anda dah buat benda tu secara ikhlas gitu dah nampak, anda akan tengok anda akan pergi jauh. Anda akan all out, whether orang realise ke orang tak realise. Tapi surprisingly, walaupun anda tak promote kat mana-mana pun, orang tahu. Betul. Itu nikmatnya. Kadang-kadang kira word of mouth ni kan, orang bilang dan sebagainya. Tapi niat tu lah. Dalam semua aspek kehidupan pun lah. Kalau anda fokus sangat dengan perkara-perkara yang temporary ni, dia akan membawa anda jauh daripada asal niat anda. So insyaAllah lah, bagi siapa yang dalam bidang Al-Quran ni, yang nak jadi dikenali, nak jadi famous dengan Al-Quran, boleh try. Boleh try. Tapi mungkin tak lama. So anda syorkan pergi belajar, dapatkan ilmu. Dan masa yang tepat tu hanya Allah SWT je yang tahu. Whether you akan diundang. Orang tanya Ana, macam mana you ada kabel ke jadi imam dekat negeri Arab ni? Ana terus terang, Ana cakap dengan antum, Ana pun tak tahu siapa yang bagi nombor Ana, siapa yang tiba-tiba dapat Bila the first one bila the first collab daripada Dubai ni, which is Ana rasa macam, is it because of Ana punya video? Ana tengok kawan-kawan Ana dekat Indonesia lagi famous daripada Ana, Malaysia lagi famous daripada Ana. So Ana terus dari situ Ana kata memanglah rezeki dan niat kita tu very important. And focus and enjoy perjalanan kita dengan Al-Quran. Ana rasa Allah tahu bila masa yang sesuai. Orang akan tahu dan orang akan recognize anda dengan Al-Quran ni. Jadi kita tak nak dikenali oleh manusia sahaja. Betul. Kalau tak dikenali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tadi bila Ustaz cakap pasal first call up daripada Dubai, just nak nak you share the story yang macam mana first time dapat call up dari Dubai. Ni cerita sedih sebenarnya. Cerita sedih. Tapi pernah disclose dah happy lah sekarang. Tapi cerita dia, Ana diundang masa tu was pukul berapa tu? Details. Ana tak ingat macam mana diorang message Ana. Tapi diorang email Ana actually. Because diorang email Ana, diorang kata dia daripada hukumat Dubai, daripada government of Dubai. So the email came was late 2019. Okay. So masa tu Ana dekat Ana late 2019 dah COVID lah. Dah COVID. So Ana punya debut was 2023 actually. Kira after berapa tahun tu kan. So bila Ana dapat email tu, actually Ana tak tengok sebenarnya, pasal Ana masa tu dekat umrah. So dekat December punya period tu, November Ana ada trip dia pergi New York masa tu, ada event lah. Kena jadi imam. Diorang nak raise fund for Thanksgiving, nak kasih balik to the homeless people. So masa 1 week tu Ana duduk dekat sana. Ana pun tak check, so dia punya email pun tak keluar. Ana pun tak perasan lah. Then after that, lagi 1 minggu Ana balik Singapore. Lagi 2 hari Ana kat Singapore. Lepas third day Ana pergi umrah pula. So qaddar Allah, sampai dah habis semua baru Ana terbaca. Dan masa Ana baca tu, Ana baru perasan yang dia DM Ana. Dan lepas tu dia minta nombor lah. Dia DM? Dia DM kat IG. Dua-dua email dengan DM. Dia DM kat IG. Dan baru Ana macam cepat lah. Ini government Dubai sih. Betul. Dia dapat ni dan Ana message. Dan terus ada orang call Ana. Straight away dia video call. Cakap, Assalamualaikum Syekh, InsyaAllah saya kun inda maw'id. Dia kata kita akan ada janji dengan kau fil Zoom insyaAllah. Dia nak jumpa kita kat Zoom. Okay. So dia kata orang pun pakai Zoom pakai masa tu dah mula-mula dah ada Zoom. Betul. Zoom dia naik time COVID kan. Betul. Tapi masa tu tengah berita-berita dah keluar pasal COVID. So Ana dah balik daripada umrah. Dan dia message Ana, dia kata okay, nanti kita buat Zoom. So dia interview dia test baca Al-Quran. Dia tanya kita manhaj apa. Dia tanya kita buat ni tak. Kita ada suka dengan grup ni ke tak suka. Because Dubai, UAE punya stand dia macam Singapore. Which is for some people it's so sad, and for some people they okay. Because Ana rasa dengan keadaan yang berlaku sekarang ni kan, ala kulli hal,
dia suka dengan Singapore punya mindset lah, which is kita ni wasati, kita ala madhab Syafi'i ni semua sama lebih kurang macam diorang. Dah habis tu Zoom, dia kata kita akan hantar kau satu letter, and after that kita akan plan lah. So Ana pun tunggu sekali, lepas tu masjid satu-satu tutup, babe. Masa tu Ana macam okey lah, aku dah tak dapat lah nak jadi imam kan. So masa tu kira Ana dah fokus lah. Ana cakap dengan yang Malaysian tu, Ana cakap mungkin Ana busy tau ni. Faham. Dah jual mahal tak? Tak lah, kaya prepare diorang lah. Dia kata Ustaz ni undangan kat mana ni? Cakap Ana InsyaAllah mungkin dekat Middle East. Ana cakap tu. Cakap okey lah kalau gitu kita sokong lah. Kita sokong Ustaz. Okey lah. Dan tunggu sampailah ada apa dia panggil tu, that time dia punya circuit breaker kan. Dan lepas tu diorang email Ana. Sebelum Singapore punya masjid semua tutup tu, diorang email Ana macam one day before, dia kata sadly kita orang tak boleh nak proceed dengan di sini. Dan hopefully kita dapat buat lagi lah insyaAllah gini. Dan Ana pun tunggu 2020, 2021, then 2022 baru je buka border tu. Diorang ada satu orang lain pula call Ana, Assalamualaikum, Ana min Wizaratul Awqaf, dia kata. Daripada Awqaf sana, macam Muiz lah. Daripada sana punya Awqaf, kita orang daripada Dubai punya ni, kita orang nak invite kau for Ramadan. Macam okay, dah boleh sembahyang kan. Masa tu Singapore masih zoning lagi. Ada zone-zone sana kan. Sana pun ada zone juga. Dia kata ni kita plan aja, maybe tahun ni atau tahun depan. So ala kulli hal, benda tu pun berjalan gini sampailah hari yang Ana rasa 2020 tu tak dapat. Diorang masih lagi banyak cases. 2023 tu lah bermulanya Ana punya perjalanan. Dia dapat first call up tu. So that time was focus on Dubai aja. So at that time diorang baru nak lancarkan this macam campaign ni lah. Diorang panggil ada 10 imam daripada dunia. Actually 10 imam tu semua Arab. Satu je foreigner. Dia macam min jami'i anha ila alam. Wah ni international tapi semua Arab lah. Satu je daripada ni lah. So pressure lah masa tu. So that was the first call up. Alhamdulillah lah Ana pergi bulan Ramadan pada last 10 night tu. It was very beautiful lah. Diorang punya apa ni, the welcome kita, the greet kita semua, all the apa ni expenses yang kita kat sana semua diorang tanggung. Ada chauffeur. Ada chauffeur sendiri. Ada chauffeur sendiri. Alhamdulillah. Jadi dapat gaji sekali lah. Gaji ada, chauffeur. Masya-Allah. Alhamdulillah, memang nikmat dunia masa tu lah dapat ni. Tapi dalam masa yang sama masih stres malam nak imam tu kan. Betul. Jadi itulah 2023 lah Ana baru mulakan perjalanan tu lah. Alhamdulillah. Tu kalau Ana dapat email dia daripada hukumat, mungkin scam kot. Tak cakap. Saya tak boleh percaya. Betul. Say first. Masa tu Ana pun takut juga. Betul. Mesti first tak impression. Tak mungkin lah kan. Saya nak call Ana apa. And it was very fast. Dia macam cepat tau. Dia terus petang tu dia call. Tak higi-higi malam ni aku nak Zoom dengan kau. Comment time kau pergi chop start dulu. So Zoom dia tu pressure lah. Dia test semua bacaan. On the spot. Dia tanya. Nasib baik bukan buka Zoom tu tiba-tiba dapat baju ICA. You have been called up. Scam lagi. Okay, next seterusnya I think perjalanan Ustaz sampai ke sekarang itu dah, I think most of it you dah share lah. Yalah. I think sekarang soalan-soalan dia more tu macam quote unquote social issues ataupun soalan-soalan yang masyarakat lah, kena mengenai masyarakat. Antara soalan dia adalah kadang-kadang ni dalam dunia Singapura ni kan, kita dah biasa dengan dunia, lagi kita mengajarkan dunia lebih lah. Macam cari kerja, I mean our focus kalau macam dari sekolah kecil pun, orang yang bukan dari maybe madrasah pun ke tak madrasah, kita yang fokus dah besar nak kerja sebagai apa lah. Kita fikir O level, kita dia kecil dah PSLE, O level, masuk uni mana, poli mana, lepas tu kita nak kena fikir apa nama dia, kerja apa semua kan. Kita punya first fikir after graduate pun macam gaji berapa kita expected. So dari situ soalan dia is what are your advice to parents ataupun budak-budak yang macam maybe parents nak anak dia dalam agama, atau budak tu sendiri tak nak dalam agama tapi parents suruh. So macam buat apa aku nak belajar agama, buat apa aku nak hafal Quran. Pasal benda tu semua in Singapore yang konteks macam aku lebih prioritize aku punya benda-benda dunia daripada agama. Kalau agama pun aku masuk alive dah cukup lah. Macam okay, itu je dah enough for me. Janji alive Janji alive. Alive.
masuk macam mingguan dah cukup lah dekat rumah, tak payah nak murojaah apa semua. Jadi Hafiza pun sekarang dah banyak kan dia punya supply. Dia punya kelas-kelas tepi je. Buat apa nak jadi agama? Buat apa nak jadi Hafiz? Hafiz dah, diorang dah Ramadan dah cukup banyak Hafiz. Buat apa aku nak jadi buat apa aku nak jadi Hafiz? What are your views on that, or your advice untuk orang yang ada maybe those kind of thoughts? Anda tak tahu anda layak ke tak nak cakap ni. Tapi ala kulli hal anda tengok benda ni memang dah dibincangkan lama dah pun. Betul. Orang macam worried about kehidupan seorang yang bawa agama lah. I mean kita tak nafikan pun tak mudah perjalanan seorang yang membawa agama ni. Menjadikan agama sebagai satu wasilah untuk dia cari rezeki dan sebagainya. Dan kita dalam bidang yang sama pun. Ada yang mengajar, ada yang fokus dalam produce konten-konten dakwah, cantum juga, semua dalam hal ihwal dakwah ni saya rasa sama. Dan dia tak benda yang semua orang look forward pun. Tapi macam tadi yang saya cakap, untuk parents lah, I mean kalau the parents ada that dream untuk anak-anak dia, anda selalu believe yang the parents kena portray that dream dalam hati diorang tu, dalam diri diorang tu lebih untuk anak-anak mereka. Diorang kena jadi qudwah. Jadi diorang yang merealisasikan anak-anak mereka punya impian tu. Anda nampak banyak teman-teman kita juga yang datang daripada keluarga yang hafal Quran, ada yang suka dengan hadis semua. Bermula daripada orang tua. Orang tua pun very important role dalam sini. Dan ada juga yang sendiri. Yang jalan sendiri ni perjalanan dia lebih susah lah. I mean ada yang susah, ada yang Allah mudahkan. Tapi kalau untuk tanya Ana personally, berbalik kepada masing-masing punya impian lah. You nak anak you jadi seorang imam sebab apa? Sebab sekarang Ana mengajar, Ana dalam seminggu ada mengajar lebih daripada 20-30 rumah Ana pergi. Ana buat personal punya classes, private classes. Dan rata-rata yang Ana jumpa semua graduates. Ana classes banyak adults untuk dewasa lah. Graduates maksudnya degree. Maknanya dia bukan datang daripada orang-orang yang mungkin tak berpelajaran. Okay. So yang belajar Quran ni orang-orang yang berpelajaran, yang suka dengan Quran. Dan bila Ana tanya diorang macam what is your dream for your child kan, diorang kata we foresee that one day kita pun nak anak kita jadi orang agama, nak jadi orang yang suka dengan agama, especially dengan Quran. So Ana tanya diorang kenapa tak suruh buat bidang lain kan. So Ana tengok zaman sekarang ni masyarakat dah lebih memahami konsep keberkatan dalam hidup tu. So kita tak nafikan kita perlukan duit kat Singapura ni. Kita tak boleh hidup tanpa ada duit. Yang kita perlu nak bayar rumah dan sebagainya. Tapi konsep keberkatan tu, Ana rasa orang-orang yang dah biasa rasa duit, dia tahu how important keberkatan tu. So orang-orang yang engineer, yang ni, orang biasa diberikan gaji yang Masya Allah, lawyer lah dan sebagainya. Ana mengajar orang-orang ni, Ana tengok kadang orang macam suka nak jadikan anak-anak diorang, walaupun diorang tahu yang kalau anak-anak diorang jadi seperti mereka pun senanglah hidup kan. Tapi jaminan tu yang Anda lihat di sini, parents banyak yang nak jadikan anak-anak yang gemar ataupun suka dalam bidang agama ni adalah jaminan kalau mereka tak ada kat dunia ni nanti apa akan berlaku. So, tadi kita cakap ada orang siapkan life insurance, siapkan all these thing kan. These are all kira jaminan. Bila orang tua tu melihat harta tu sebagai satu jaminan sampingan, mana dia secondary. Anak aku tu bila ada agama, dia ada tauhid, dia kenal Allah, aku tahu Allah akan jaga dia. Jadi itu Ana rasa sebagai satu motif objektif pertama kepada orang tua yang nak buat lah. Dan Ana ada kawan-kawan yang dalam bidang Al-Quran juga, and diorang buat dalam bidang lain pun. Diorang imam part time, tapi at the same time diorang ada yang engineer, ada yang pilot, ada yang lawyer, ada ni. Jadi tak menjadi masalah. Cuma dia kalau anda hari-hari buat benda yang sama, macam Ana hari-hari bangun, tidur, Quran semua ni, Ana rasa mungkin senang sikit untuk Ana nak konsisten untuk diri Ana. Tapi ada orang bila dia dah sibuk dengan yang lain tu, takutnya dia tak konsisten. Sebab tu dia konsistenkan diri dia dengan solat, jadi imam dan sebagainya. Dan ni Ana nampak daripada kawan-kawan yang buat benda ni, dan some of them banyak succeed lah dalam hal ni. Jadi berbalik kepada bagaimana kita nak menjaga ataupun kita nak menghidupkan anak-anak kita kat dunia ni lah.
Kalau sekiranya kita tengok anak-anak, di antara anak-anak kita ni mesti kena ada satu yang menjamin dengan kerjaya mereka tu, dia bolehlah, kalau aku mati nanti ada orang nak solatkan aku, ada orang nak menjaga aku dan sebagainya. Maka hal agama ni patutnya ditanamkan pada semua anak-anak kita. Kita kena letakkan di benda dia punya benchmark, solat ni semua, supaya dia tahu keberkatan dunia ni memang terletak daripada kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. So at the same time nak try benda yang lain tu okey je, silakan. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Insya-Allah. Okey, daripada situ kita berbual pasal rezeki dan berkat. Then what about orang-orang yang mengatakan mengajar Al-Quran ataupun agama tu sepatutnya free? Kan tuition kalau A-Maths ke E-Maths ke dibayar, macam tak bertutup mata bayar je. Tapi agama tu percuma. Dia mesti percuma ataupun percuma ataupun dia kena tak semahal Maths lah. Mana boleh Ustaz charge gitulah. Jadi macam mana Ustaz kalau daripada orang yang ada maybe that sentiment lah? Hot takes, sensitif lah benda ni. Betul. Kalau Ana menyetik daripada dulu pun, my parents pun tak ada masalah dari sudut kalau agama tu dibayar lah. Setiap servis agama kita ajar orang Quran ke atau ajar orang fardu ain ke, ada apa tu, dia bukan nak meletakkan dari sudut nilai agama tu. Agama tu tak dinilai dengan wang ringgit. Tapi orang yang bersusah payah, bertungkus lumus nak menyampaikan agama ni berat nak sampaikan, dan memerlukan banyak masa dan bertahun-tahun untuk orang belajar. Dan bila dia nak deliver kat kita, nak fahamkan kita pun satu benda yang berat juga. Dan rasa salah satu keberkatan seseorang tu apabila dia mengeluarkan sedikit daripada harta dia untuk jalan Allah SWT. Jadi kalau dia mempermudahkan perjalanan orang yang menyampaikan agama Allah tu, seakan-akan dia dah buat apa yang orang tu sampaikan. Kena pada ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih, kan Nabi kata. Maknanya kalau orang yang ajak pada kebaikan tu, dia dapat pahala setimpal dengan apa yang orang yang buat. Jadi kalau isunya di sini disebabkan ada orang meletakkan harga tu mahal. So Ana pun tak agree kalau agama tu perlu dimahal-mahalkan sangat. Contoh kita susahkan orang, sampaikan orang tak dapat nak belajar, pun tak boleh. Tapi dalam masa yang sama, Nabi sebut dalam hadis juga, kira paling layak untuk diberikan ajar, diberikan bayaran adalah orang yang mengajar Al-Quran. Nak meletakkan bukan nilai Quran tu $10 ke $100, tapi nilai komitmen dia. Bila kita bayar gym, contoh bayar gym, Masya Allah, bayar gym, kita pun bayar gym kan. Bukan murah babe, gym kita Masya Allah 100 lebih, ada 80 gym kita kan. Ada 80 lebih, ada 100 lebih. Anak-anak bila hantar bayar, hantar rasa committed dengan benda tu, dan hantar nak nampak changes dalam hal tu kan. Jadi dalam masa yang sama, of course dengan bidang agama pun dia sama, servis juga. Dan ada guru yang datang kat murid, dan ada guru yang dekat center dan sebagainya, ikut. Jadi kalau motif dia sekadar menjadikan perkara yang kita bayar tu sebagai komitmen, anda rasa wajar lah. Perkara tu patut kena buat, dan jangan segan silu untuk meletakkan harga atau nilai kita tu. Kita punya penat, kita punya perjalanan kita dan sebagainya. Dan harapannya, kalau untuk Ana, simple aja. Kita ada banyak guru agama dekat Singapura ni, dan ada yang harga dia segini dan ada yang harga segini. Jangan buat bandingan. Nak panggil ustaz ni mungkin dia mahal sikit, mesti ada sebab. Value dia lain. Tak sama apa ustaz-ustaz yang berbual, semua lain apa cara berbual, cara penyampaian. So ustaz ni murah sih, gini-gini kan. Misalnya kata orang kita kan. Betul-betul. Jadi kalau rasa dia murah, ambil. You akan nampak nilai dia berbeza, perjalanan orang tu dan sebagainya. Dia sebab macam orang main bola, orang bayar ribu-ribu babe nak tengok Ronaldo dribble. Betul-betul. Tengok je. Tengok menu kalah pun sanggup bayar. Allahu Akbar. Itulah tadi member sangat merungut lah. Jadi itulah, kalau misal kata dari sudut pembayaran, anda rasa kalau harta kita tu Allah berikan ekstra, maka permudahkan urusan orang yang susah payah nak menyampaikan ilmu Allah SWT.
Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. I think itu summarize the whole concept kita yang kita dapat daripada Ustaz Zahil, perjalanannya. Alhamdulillah. Dan akhirnya juga antara contoh yang kita boleh jadikan bila mana dia bukanlah menjual nilai Quran atau Quran itu sendiri, tapi menjual komitmen dan sebagainya untuk kita membantu berkhidmat untuk agama Allah. Itu sendirilah. I think another one, I think benda ni yang paling penting sekali adalah bukan parents. Kalau kita yang nak jadi parents, habis tu anak-anak kita nak kepada agama, kita sendiri nak kena tunjuk contoh tauladan. Atau sendiri pun nak kena. Pasal like ini I think is a testament yang tak semestinya bapak dia ustaz dan anak dia baru boleh jadi. Sebab banyak orang I think macam alah bapak dia ustaz, bapak dia tu, jadi anak dia yang boleh jadi. I think this is a very good example yang kita ada dalam masyarakat kita yang patut kita belajarlah. Semoga dipermudahkan semua. Amin, insya-Allah. Betul. Tadi kalau Ustaz katakan, maknanya dia kira as a parent, kita nak tunjuk example how kadang-kadang budak-budak ni boleh nampak how parent dia value agama. Betul. Kan macam ada hantar aku ambil ustaz ajar ngaji lah. Sudah biar gitu. Betul. Anak dia pun kata, oh mak aku hantar ngaji tak kisah pun, tak tanya update. Balik lepas tu tak sambung macam murojaah ke, mak dia tak tanya lebih. So it's also important. So kita nampak juga banyak kita datang rumah, dia penat ajar anak dia pun macam tak heran sangat. So mak dia pun dah banyak duit dan bayar. Next week tanya dah Roin dengan Ain dah sama lagi. dah lupa. Jadi dia betul lah nak kena apa nama dia, nak kena show Kena follow up semua. Betul. Okay, terima kasih sekali lagi kepada pendengar-pendengar kita untuk menjadi penderma untuk mengadakan lagi podcast-podcast yang macam gini untuk memanfaatkan umat dan juga memanfaatkan masyarakat, dan juga untuk support kita punya dakwah-dakwah program dekat masjid, nak membayar orang datang sini ambil wuduk, kita nak kena bayar bil air supaya kita semua. Jadi untuk menjadi penderma tetap atau memberikan sumbangan sekali, yakni one time payment bagi Masjid Al-Istighfar, sila layari alistighfar.com/donate atau lakukan pembayaran melalui PayNow ke UEN S99MQ0014H. Okay, marilah sama-sama menyokong usaha dakwah dan program bermanfaat Masjid Al-Istighfar untuk masyarakat. Amin. Baik, sekali lagi kita mengucapkan ribuan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Zahil Zakaria yang mengungsikan, masya-Allah, James betul James, perjalanannya contoh, dan moga kita dapat juga menjadi share lah kepada teman-teman anak-anak kita untuk mendengar dan mengambil manfaat daripada amin pengkongsian Ustaz Zahil. Baik, insya-Allah kita bertemu dari kesempatan untuk kita dengar lagi lebih ramai teman-teman kita, para asatizah kita, untuk mengungsikan perjalanan mereka untuk menjadi manfaat untuk kita, insya-Allah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.